Inilah cara mengutip kacang macadamia. Kalau macam ni sebenarnya tipu Okey, macadamia berkulit hijau seperti ini. Bila kita belah kulitnya, jumpalah cangkerang coklat ni dan isi kacangnya putih di dalam. Tapi biasanya diorang biarkan je gugur sebab yang jatuh macam ni lebih sedap, lebih berlemak. Cuma itulah nak kena kutip lah kan. Sama ada menggunakan tangan seperti ini atau gunakan alat khas guling-guling. Golek je, auto dapat tangkap buah macadamia yang bertaburan di bawah. Tapi kalau kebun tu dah besar, letihlah nak kutip pakai tangan, kan? Inilah jawapannya. Mesin khas pengutip dia. Alat yang seperti penyapu tu akan tolak macadamia ke dalam dan kacang ni semuanya akan disedut naik seperti yang korang lihat ketika ini. Kemudian kacang ni akan dihantar untuk urusan pemotongan kulit cangkerangnya pakai mesin macam ini. Bila sampai pada korang dah ada garisan potong tu. Jadi senanglah nak makan, kan? Sebab itu jugalah ada orang panggil dia ni kacang kunci. Biasanya kalau beli, mesti akan dapat sekali benda ni.